Mesti antara anda ada yang tertanya-tanyakan, bagaimana kejayaan Datuk Sri Vida? Nama sebenar Datuk Sri Vida adalah Hasmiza Bertman. Umur 54 tahun, lahir pada 24 Oktober 1971. Tempat lahir di Machang, Kelantan. Dia lahir dalam keluarga berada. Hidup berubah selepas kematian ayah. Bantu keluarga dengan jualan kecil-kecilan semasa sekolah. Ibunya jual tanah untuk biayai pengajian di USM. Dia juga bekas guru selama 12 tahun. Dia mulakan perniagaannya dengan pinjaman RM100,000 untuk membuka salon. Selain dari salon, dia juga ada menghasilkan produknya sendiri, iaitu Vida Beauty dan Pamoga. Gagal pada peringkat awal, lalu dia iklan sendiri melalui radio. Jualan Pamoganya melonjak. Kini empayar perniagaannya merangkumi produk kecantikan, kesihatan, emas, tudung dan banyak lagi. Dia menerima gelaran Datuk Sri pada 2014. Dia juga pernah menceburi bidang hiburan seperti nyanyi dan berlakon. Kejayaannya begitu meluas. Dia juga yang dikenali pantang menyerah dalam setiap cabaran. Kongsikan video ini jika bermanfaat. Terima kasih kerana menonton.